Dia orang masih sayang. Niaga. Kan, dia macam ni. Kalau kita ada perselisihan faham kan, Kak Nona ambil jalan yang baik untuk diam. Sebab kalau kita nak kata, kita nak cakap apa-apa pun, orang tengah tak setuju dengan kita, apa pun kita cakap tetap salah. So sebab tu Kak Nona, semua orang akan dilanda ujian. Kak Nona sebenarnya ambil positif. Kak Nona daripada start berniaga dululah, apa je yang tak melanda Kak Nona. Kak Nona tak ada cakap perselisihan faham tu. Macam tadi Kak Nona cakap kan, kalau orang dah anggap kita salah lah, cakap tu cakap ni dekat belakang Kak Nona tak boleh buat apa-apa. Kalau kita nak menafikan pun, orang dah anggap kita salah, dia tetap cakap dia betul. Jadi Kak Nona ambil pendekatan diam, sebab Kak Nona tahu apa yang Kak Nona buat tu betul. Biar Allah yang tentukan bila kita ada masalah, tak ada orang boleh tolong kita. Kan? Oh ya ke mama Yelah, ibu mana yang tak sedih tengok anak-anak dia kan. Kak Nona pun macam tu.